Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Arisa Syafiqah binti Roslan dari Sekolah SMK Seri Hartamas. Kod sekolah saya ialah WEA 0220. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Hari ini, pada hari yang mulia ini, izinkan saya buat berkongsi mengenai sebuah novel yang mengalunkan melodi cinta, persahabatan dan juga pengorbanan. Tidak lain dan tidak bukan novel Lyrics and You karya Nurul Jannah Usop. Buku ini telah diterbitkan oleh Manis Worksworks pada tahun 2024. Buku ini mempunyai 20 bab dan mempunyai 528 muka surat. Novel ini menceritakan mengenai kisah perjalanan seorang gadis yang bernama Nur Adlin yang telah menyimpan perasaan cintanya terhadap rakan baiknya iaitu Tengku Akil Zayan sejak mereka berusia 8 tahun lagi. Namun, nasib tidak selalu menyebelahinya. Keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya sewaktu mereka berusia 16 tahun melalui sepucuk surat tidak mendapat jawapan. Malah, Akil terus melarikan diri ke London tanpa sebarang kata-kata. 5 tahun telah berlalu, Adlin telah belajar untuk menerima hakikat dan telah meneruskan hidup dengan luka yang tidak terungkap. Tiada angin, tiada ribut, Akil tiba-tiba kembali membawa bersamanya 1001 soalan yang telah lama dipendam dan juga harapan yang hampir padam. Izinkan saya buat menyampaikan serangkap pantun bagi memberi gambaran mengenai kisah yang rumit ini. Main gitar di hujung senja, merdu lagunya menusuk kalbu. Lama dipendam rasa di dada, hanya terungkap di helaian buku. Seperti lirik lagu yang selalu menyampaikan perasaan yang sukar untuk diungkap, begitu juga dengan novel ini. Adlin telah terperangkap dalam dilema yang tak mampu untuk diluahkan. Hatinya bagai langit senja, indah, namun perlahan-lahan dia diselubungi gelap. Pernah dia percaya pada cinta, namun kepercayaannya kian rapuh seperti ombak yang menghakis pasir di tepi pantai. Dia ingin melangkah ke hadapan, tetapi bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Hatinya cuba melupakan luka, namun kenangan terus mengambilnya kembali. Apakah cinta sejati itu benar-benar wujud atau hanya mimpi yang indah dan tak nyata? Laut tenang jangan disangka, diam beralun gelombang datang. Cinta itu indah di mata, tapi mengapa hati menanggung malam? Burung merpati terbang ke atas, bersama angin mencari arah. Cinta bersemi dalam harapan, akhirnya hati menjadi parah. Begitulah perasaan Adlin. Cintanya tidak terbalas, tidak terungkap, tetapi dia tetap teguh di hati. Dia sedar bahawasanya dalam hidup ini tidak semua rasa perlu dimiliki. Ada cinta yang cukup dirasai tanpa perlu dimiliki. Namun, novel ini bukan sekadar tentang cinta sahaja yang terpendam saja. Ia juga tentang keberanian untuk menerima kenyataan, belajar untuk melepaskan dan sedar bahawa tidak semua kisah berakhir seperti yang diimpikan. Hidup ini seperti lirik lagu. Ada yang riang, ada yang sendu. Tapi setiap baitnya mengajar kita untuk terus melangkah ke hadapan. Akhir kata, lirik tercipta di helaian kertas, mengalun rasa menyentuh jiwa, cinta, harapan, pengorbanan ikhlas menjadi melodi sepanjang masa. Sekian, terima kasih.